punya. Simpan. Nanti sekarang simpan baik-baik. Kalau dia pergi sadi kan kita pakai balik. Adik-adik nanti mesej saya. Umi tak nak repair handphone. Walaupun yang bagi duit pun Umi tak mau repair handphonenya. Repair handphone adik saja. Okay? Okay. Encai, you kasih buang itu. Kod PIN-nya Ibrahim. Nanti adik pergi pasar dengan abang, pilih lauk yang adik nak makan. Okey? Mama nak beli dadah dulu. Yalah, puilah. Umi nak ajar macam mana nanti kalau Umi dah meninggal kan payah. Nanti kalau sakit pun masuk hospital pun belajar sendiri. Abang bukan apa-apa dia belajar sendiri. Umi nak ajar. Umi nak bukan nak ngata tapi memang nak kuatkan iman yakin. Bukan nak kata Mama Syirin, bukan nak kata siapa, tapi memang dia didik anak dia kuatkan tauhid supaya jangan bergantung dengan makhluk dengan Allah Taala. Apa-apa berikan adik sendiri. Sebab banyak yang orang tolong ni, banyakkan dia ugut. Oh ni lah apalah, tiba-tiba kau kahwin. Susah lah aku cakap, faham sendirilah.